Sesiapa dekat sini yang nak restore plastik inner hitam yang dekat motor, dekat kereta yang macam gini. Plastik-plastik ABS ni, korang boleh restore, korang boleh cat balik. Ni aku nak pakai barang-barang daripada Samurai. Permulaan korang kena basuh bersih-bersih dan tunggu kering, dan juga korang boleh spray dengan plastik primer. Lepas korang dah spray plastik primer rata-rata, korang tunggu dia kering sekejap. Lepas tu bolehlah masukkan color hitam, flat black, ataupun apa-apa color yang korang nak masuk, boleh masuk. Aku menggunakan brand Samurai. Pasal brand Samurai ni dah beratus-ratus botol aku pakai dengan projek aku yang sebelum-sebelum ni. Memang antara cat yang terbaik di ni, Samurai spray paint. Yang ini aku nak buat color hitam mati. Kalau korang nak buat untuk color lain pun boleh, tak kisah. Contoh inner ni korang nak buat warna hijau ke, warna coklat ke, ikut suka hati korang. Biasanya warna hitam mati lah inner-inner macam ni kan. Kita nak nampakkan dia macam baru. Tapi nak beli, kadang-kadang barang tak ada ataupun harga terlampau mahal. Jadi kita spray saja. Spray rata-rata. Ini cat hitam mati. Lepas ni kita akan spray menggunakan flat clear. Clear mati pula. Ni flat black. Lepas tu untuk lagi tahan kita spray flat clear. Semua barang-barang Samurai ni. Barang-barang Samurai ni korang boleh dapatkan dekat beg kuning yang aku dah sediakan dekat bawah tu. Sambil berbebel dah siap kita punya color hitam mati. Mula-mula macam ni kita spray, dia belum kering memang nampak kilat macam ni. Lepas dia dah kering, dia akan nampak hitam mati dan hitam tak kilat. Okay geng, sekarang color flat black kita dah kering, nampak. Tadi kilat, dia dah jadi flat. Dia dah tak kilat dah sekarang ni. Sekarang aku nak pakaikan F1 Star ni, flat clear daripada Samurai. Yang ini kalau korang berminat boleh beli juga dekat beg kuning yang aku dah sediakan. Cara pakai dia senang je, sama je. Korang spray. Ini dia cara dia geng. Kalau korang nak buat 2-3 lapis pun boleh. Yang ini 1 lapis pun dah cukup. Tunggu dia kering, dia akan nampak lebih flat, lebih matte dia punya colour. Saja part-part motor yang menggunakan plastik hitam ni, part-part kereta yang macam ni pun boleh. Ataupun kalau SUV, dia ada bahagian sini yang warna hitam, colour mati tu kan. Korang boleh restore menggunakan Samurai. Yang penting korang kena pakai plastik primer, lepas tu colour hitam matte dan juga clear flat. Itu dia punya cara. Untuk tips dapatkan hasil yang cantik, lepas tu tahan lama, korang kena cari timing nak cat. Macam inilah, ada cahaya matahari. Lepas tu korang cat